So hello guys and welcome back to another video on this YouTube channel nama aku Fix. So in today's video guys, macam yang korang dah tahu, aku terpaksa hadap satu masalah yang boleh dikatakan salah aku juga. Aku salahkan diri aku je lah sebab proses beli aku tak check dulu and everything. So pasal video tu aku dah malas nak fikir lah. So untuk this video aku nak buat review and also comparison di antara yang original punya, dia ada original and kopi ori. So kita tengok yang mana lagi berbaloi. Of course, aku akan lebih kepada original sebab aku tak sokong langsung produk kopi ni. Sumpah aku takkan sokong langsung. Bagi aku terkejut sebab tak ada perbezaan harga. Faham tak? Dua-dua harga lebih kurang. So bagi aku lebih baik kau ambil yang ori terus. Tak ada beza pun. Faham tak? So untuk video ni aku akan buat review and also comparison. Aku akan review yang ni je. Yang ni kita buat comparison. Aku tak akan review yang ni, alright? So without wasting any more time, kita go through dekat video overhead punya style. Let's go. So macam yang kau nampak kat sini, aku ada dua item. Okay, so this is the, macam aku cakap, the original one. And this is the kopi punya lah. Okay, so kita akan go through dulu the first one, which is the original one lah. So kau boleh tengok. Okay, so macam ni lah kalau kau boleh tengok bahagian depan dia. Okay, ada tulisan Emgrass, logo dia kat situ. Macam biasa, ni this is official punya item so kau kena tengok ada logo ni. And also bahagian bawah ni ada dia punya information and everything. And bahagian tepi ada Emgrass punya tulisan, and bahagian sini ada dia punya model, which is Eternity IV Major. Alright, so right now kita go through dekat dalam dia apa yang ada. So once korang buka dia, dekat dalam tu ada satu macam manual guide macam tu. Manual guide bukannya manual book or anything, manual guide. So lepas manual guide tu korang akan automatically nampak dia punya earbud sendiri. And before kita go through dekat dia punya earbuds ni, kita go through dekat dalam dia apa yang ada. So dia ada charger dekat sini, which is USB A to USB Type C lah. Alright, this is USB A to USB Type C. And also kita ada dia punya, ni dia punya buds. Ada size dia, ada besar, ada kecil. And also kat dalam tu dia ada bagi tali lah. Okay, also ada tali untuk korang ikat dekat case. So that's all apa yang ada untuk barang yang original punya. Dia ada bagi korang earbuds ni, and then dia ada bagi korang USB A to USB Type C untuk korang charge, and then ada manual guide, ada earbuds dia, and also ada tali kat sini. So sekarang kita go through dekat dia punya earbuds sendiri. So this is dia punya earbud. Dia ada dia punya bahagian tepi, macam korang tengok. This is dia punya bahagian depan. Okay, and ada tulisan Emgrass kat situ. And also this is bahagian belakang. Tak ada apa pun. Bahagian bawah is tempat dia punya charge, which is USB Type C. And once korang buka dia, yes, dia ada screen guys kat bahagian depan ni. Okay, so ni yang aku nak tunjuk dekat you guys semua, dia punya screen. So screen ni dia ada macam-macam jenis. Once korang slide je ke tepi, and korang boleh tengok kat sini dia ada noise reduction punya function. And kalau korang slide lagi ada macam volume. And kalau korang slide lagi ada untuk korang pause and play. Slide lagi ke tepi ada flashlight. Kalau kau tekan nampak tu ada cegah flashlight, lampu. And this is untuk kamera. Ini ada untuk korang kalau nak light lagu everything. And this is untuk korang set timing jam. Macam kau boleh tengok dekat atas tu ada jam, betul tak? Ada jam. So dia ada jam and everything. So dia ditarik and korang boleh setting sendiri. And ada find my earphone, which is once korang keluarkan satu earphone ni, and then korang boleh tekan lah. So korang kena tekan start, korang akan dengar dia punya tu. Yes, itu dia punya sound untuk korang find my earphone. And also this is dia punya screen lock. Okay, kita tengok kalau kita tekan, this is screen lock dia. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. And also dia ada 4 saja screen lock. So depends on you guys. And this is language untuk korang swipe. Kalau nak Chinese ke or anything, any kind of bahasa dekat sini. Okay, bahasa Melayu pun ada. So itu bahasa-bahasa yang ada kat dalam ni. Korang sendirilah nilai mana yang korang nak pakai. Macam aku obviously pakai English dah senang. And dia ada light level untuk screen ni. Okay, screen ni kalau kau nak cerah, kau buka bagi dia tinggi, ataupun kau nak tengah-tengah ke, tak nak cerah sangat ke kan. So it's up to you guys lah, depends. And once kau slide ada dia punya, ada timer juga. Okay, macam ni 2 minit kau boleh adjust lah, 2 minit ke apa-apa ke, it depends on you guys. Ni timer tau, ni timer lah. Kau hanya tengok ni timer. And this is dia punya equalizer. Yes, dia ada normal, dia ada rock, dia ada pop, dia ada klasik, dia ada jazz, yeah, sampai jazz. And the back to this. And once korang buka, korang akan nampak dia punya screen balik. Yeah, macam gitu. So this is dia punya earbuds. So ni dia punya earbuds macam yang kau boleh tengok. Okay, dia ada tulis juga kat situ, ada left and ada right.
Okay, ada left and right, so korang tak susah lah nak cari telinga korang belah kiri mana, belah kanan mana. Untuk dia punya sound level dan everything nanti aku akan tunjuk untuk next video untuk short saja. Okay, aku tak buat video panjang apa-apa. Untuk dia punya audio aku akan buat short. Okay, video pendek je, nanti korang boleh tengok kat description, alright. So untuk this video macam aku cakap tadi, aku nak buat comparison, right. So korang dah tengok yang original punya, so kita tengok yang kopi ni. Aku tak nak review banyak benda pun sebabkan barang-barang kopi ni tak boleh nak support sangat. So sekarang buka, kotak lebih kurang dalam hitam, barang pun lebih kurang sama. Dalam ada dia punya buds, ada benda lah ni, ada charger dia pun lebih kurang, and then ada dia punya buds dia macam korang tengok. Dia packaging macam cantik-cantik sikit lah. Aku rasa bagi dia rasa cantik lah kot, aku tak tahu. Okay, so itulah barang yang ada kat yang datang ni. Tak penting, kita tak nak go through yang tu. Sekarang ni yang kita nak buat is dia punya comparison di antara barang kopi and barang fake. So korang boleh tengok kat sini, nampak tak perbezaan? Jelas punya perbezaan pun korang dah boleh nampak. Logo Mgrass tu yang ini punya, dia punya tak nampak ada tu. Memang ada tau, kalau korang perasan ada. Tapi sama-sama. Kalau yang ni memang jelas. Tak payah nak tengok guna lampu pun korang boleh nampak. So sekarang buka dia. Inilah gambar dia punya wallpaper depan. Tiba dia gambar kucing. And this is punya slide tepi. Okay. Ini entah aku tak tahulah apa-apa, dia tak ada apa keluar. This is flashlight dia. And function dia pun lebih kurang sama kalau korang tengok. Ni untuk konsep timing balik. Ni pun sama Find My ni, kita check kalau Find My ni macam mana pula dia punya cara. Ok, lebih kurang. And screen lock dia beza sikit lah kalau korang tengok. Screen lock dia kuat berbeza sikit. So this is the punya language, ada English. Sama, lebih kurang. Dia punya memang sistem dia memang kalau aku tengok pun memang lebih kurang sama je. And ni dia punya light level lah semua tu. Equalizer pun sama, kita tengok ada apa. Sama juga. And ni noise reduction pun lebih kurang je. Sama je semua. Perbandingan perbezaan dia semua tu, untuk banding beza bagi aku tak nampak perbezaan sangat. Memang tak ada beza berkenaan ni. Dah nama pun Kopi Ori, memang lebih kurang lah. Sebab tu lebih kurang sama je. Tak ada beza mana pun. Tak ada beza mana pun. Macam kau boleh tengok. Oh, tapi aku baru perasan buds dia ni macam kecil sikit. Dia tak nampak solid. Yang ni dia nampak solid sikit. Dia nampak solid. Yang ni dia macam lembut nak mampus. Ini nampak solid, keras sikit. So aku dah nampak dah perbezaan di antaranya yang kopi and also yang original. So korang nilai sendiri yang mana yang korang nak. Alright, untuk berkenaan sound, audio dia semua tu korang sendiri yang kena check it out. Alright, korang tak boleh nak expect aku nak review sound dekat you guys. Tapi kalau korang nak boleh, kita bagi sikit lah, sikit. Lagi satu aku lupa nak bagi tahu. Okay, dari sistem Bluetooth pun korang boleh tengok. Dari sistem Bluetooth pun korang boleh nampak perbezaan dia. Alright, ni A8 Pro ni, which is yang this one, A8 Pro. Mgrass Eternity ni of course lah yang dia punya original. Nama nak pairing pun dah beza. A8 Pro, A8 Pro, Mgrass Eternity IV Major. Nampak tak perbezaan tu? Memang beza. Ni pun dah nampak perbezaan yang sama ada barang tu kopi ataupun barang tu original. So aku akan connect based on original punya sound lah. Yang kopi ni kita tak dengar. Tak penting, tak penting. Sebab aku tak nak korang beli yang tu. So kita guna yang originalnya. Aku kena buka sound yang tak copyright lah. Sebab kalau sound copyright nanti memang layan. Contoh lagu Jiwang ke kan. Tapi nanti aku yang kena copyright. So this is the sound. Okay, aku letak dekat sikit lah dengan aku punya mikrofon kan. Untuk benda-benda macam noise cancellation, semua ni, noise reduction, semua ni aku je yang boleh dengar sebab aku yang pakai. So kalau korang nak tahu macam mana dia punya feeling once korang pakai dia punya noise reduction ni, korang kena check it out sendiri dekat description, which is aku dah letak link untuk korang beli this Mgrass Eternity IV Major. Okay, so memang item ni pun nampak solid, tak nampak terlampau teruk, memang solid. Dia didatangkan dengan dua variation warna guys, which is ada warna hitam and also ada warna putih. So depends, kalau kau nak beli warna putih, rupa-rupa macam AirPod sikit, boleh. Kalau kau nak warna hitam, nampak premium sikit, no problem. And kalau kau nak pause, korang tekan je belakang. And once korang nak pause, boleh tekan je dekat bahagian tepi. Okay, tekan, tap macam tu. Nanti lagu tu jalan. And kalau kau pause, lagu tu stop. Okay, tekan, lagu tu gerak, tekan balik, lagu tu stop. So itu yang function yang ada dekat earbuds ni, and tu dia punya sound. Macam aku cakap tadi, untuk noise cancellation, noise reduction dia semua tu, okay, hanya telinga boleh dengar. Aku tak boleh tunjuk dekat mikrofon. Serius, perbezaan dia korang sendiri yang kena rasa sendiri, feeling dia macam mana. Sebab kalau aku bagi tahu macam mana dia punya noise reduction tu, korang tak rasa, so korang tak tahu. And korang kena ambil tahu. Sebab benda ni function guys, serius. Noise reduction dia ni semua function. So aku punya pendapat sendiri memang nampak ketara sangat lah. Yang barang kopi dengan barang ori memang nampak ketara sangat. Dua design yang lebih kurang sama tapi berbeza. Nampak sama tapi bukan dia.
Right. So itu je comparison yang aku nak buat untuk aku nak bagi tahu kat korang. Sebab comparison dia memang dah nampak ketara dah. Fake dengan original. Memang dah nampak ketara. So aku tak payah bagi tahu banyak benda pula. So macam yang korang dah tengok, aku dah review this item and also the kopi one, which is aku tak nak display kat sini sebab tak penting. Sekarang ni ikut kepada korang lah, yang mana korang lebih selesa dan yang mana bagi korang lagi berbaloi. Kalau korang jenis yang memang tak kisah sama ada kopi ataupun ori, korang tak kisah, so it's up to you guys lah. Tapi aku takkan letak pun link yang kopi ni, serius aku takkan letak pun. This item macam mana bagi korang? Macam mana dia punya surface dia, macam mana dia punya earbuds dia, items dia and everything. Aku nak korang sendiri experience macam mana feelings using Mgrass punya earbud ni, which is Eternity IV Major ni. Dan sebelum aku habiskan konten kali ni, aku nak bagi tahu yang actually aku dah report dekat seller Mgrass sendiri, dan aku dah bagi tahu dekat admin dia sendiri yang ada orang yang cuba sabotage brand kau, which is menggunakan gambar kau and also letak barang ni. So orang yang dah terbeli tu, kau bayangkan contohlah harga 50, sekarang yang dah beli 100 orang, 100 lebih orang, termasuk aku lah, 100 lebih orang. Masyuk tak dia? Masyuk kan? Mungkin dia buat barang ni harga berapa je, tapi jual 50. Kaya kan kau? So itu je untuk video kali ni. Thank you so much for stay from the starting of the video until the end of the video. And also dekat mana korang nak get this item, boleh klik link yang aku dah letak dekat description bawah, and korang boleh request sendiri harga dia. And also berkenan tak korang dengan this item? Kalau korang berkenan, teruskan purchase. Jangan fikir banyak kali, okay? Jangan risau, bukan link fake, okay? Link original. Alright, so I think that's all today's video guys. See you in the next video.